Binatang apakah yang sekecil ini? Ambilkan ayah satu ada kakinya, bentuknya seperti ular. Ambil ayah sedikit. Lidih, ada kakinya. Balik ya kaki dah. Nah. Nih, Anda jangan keluar. Iyalah mana? Alam mau mana? Buang daripada buang jauh ya. Ada kakinya ya. Kaki boleh pakai Ambil lidih sih mah. Gitu lah. Tiga bilang ya. Kunci lah pintu deh. Dia berkaki. Ada kakinya. Bentuknya seperti ular. Ini kakinya. Apakah ini anak naga? Os, jangan bergerak. Os. Nak naga. Besoknya nak naga baca itu ber. Boleh cari di belakang. Tak nampak dekat kamera lah. Di luar. Yo buat. Balik macam mana? Kadal. Anak kadal lah mungkin. Anak kayak orang. Nak ke bodoh. Sini tu. Ayo dulu ya. Hewan apakah ini? Detektif pet Hah? Wan. Hewan apakah ini? Ular kaki dua ya nak Wan. Ular mana berkaki? Ada usul di pun tu. Kedua. Nak apa? Nak belut. Nak balik. Nak balik malu pakai. Nak main karung tak? Marah nak. Itu potongan kepala ya, potongan ular. Potongnya macam karung. Ular ni kan? Ini kakinya. Kaki wala. Sebelah ni. Sebelah ni kaki. Ini dulu. Sebelah ni. Di kepalanya. Kaki dia. Kaki celah. S. Seperti ya, huruf apakah itu? Ya, saya haf. Sudah dari kita. Mengkilik-kilik ya. Simpan lu. Kadal Kadal kotak Itu tak mati mah. Kiki macam ular.
Ya. Kuring kepala ya. Lingkarong mayona kencang. Lingkarong emak Dak barana kadang itu. Dua hari ikut tadi. Iya. Main kilat-kilat. Ular kadal. Ular kadal yang sangat berbisa. Ya, bisonya bisa. Kok berubah jadi kadal? Kalau besar.